Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya nak bagi tahu awal, saya bukan duduk mana-mana parti ataupun mana-mana persatuan ataupun mana-mana organisasi. Saya hanya rakyat biasa yang mengikuti perkembangan semasa kerajaan Malaysia. Sekarang rakyat Malaysia yang berparti ataupun tidak berparti mengutarakan suara mereka yang tidak berpuas hati terhadap kerajaan yang ada sekarang, kerajaan Perdana Menteri Kerajaan PMX. Suara-suara mereka ada 3-4 pertanyaan. Yang pertama berkaitan dengan SPRM. Kenapa semua orang yang didakwa, yang patut didakwa, tidak didakwa? Itu yang pertama. Rakyat dah marah, dah selalu bertanya, kenapa tak didakwa SPRM? Yang kedua, kenapa Perdana Menteri melantik selama kita merdeka tidak pernah Menteri Wilayah Persekutuan yang menjaga Melayu di bandar besar wilayah, kenapa dilantik menteri daripada kalangan Cina, DAP? Itu persoalan rakyat sekarang. Kenapa? Ketiga, kenapa bila rakyat bersuara ada saja SKMM lah yang buat report, buat tangkapan seperti nak menjadi kukusi? Kenapa? Kenapa PMX sekarang nak menjadi salah seorang yang berkuasa? Dulu dia cakap Mahathir salah seorang Perdana Menteri yang kuku besi. Adakah Anwar Ibrahim juga nak menjadi kuku besi bila menghalang rakyat-rakyat marhain seperti saya dan yang lain-lain bersuara? Kenapa? Itu pertanyaan-pertanyaan rakyat yang tidak ada parti seperti saya. Harap PMX tolong jelaskan dengan detail dan lebih berkesan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.